Kita ada hutang kereta tak habis lagi, bayar hutang rumah tak habis lagi, boleh tak masuk korban? Boleh. Bayar hutang hukumnya apa? Hukumnya wajib ke sunat? Bayar hutang. Bayar hutang sunat dan wajib. Bukan semuanya wajib. Faham? Bila sunat, bila wajib bayar hutang? Dua syarat. Pertama, sampai pada tarikh yang dijanjikan. Kedua, ada harta. Kalau kita janji bayar esok, hari ni wajib tak bayar? Hari ni sunat bayar, baru faham. Kita janji minggu depan bayar hutang, minggu ni wajib ke sunat? Sunat. Okey? Yang kata tak boleh orang yang berhutang masuk korban ialah duit itu untuk bayar hutang. Faham ke? Duit 800 hari ni patut janji bayar hutang. Dia tak bayar hutang. Dia buat senyap, dia masuk korban. Haram. Ada pun duit bayar hutang minggu depan. Duit aku masuk korban hari ni, duit lain. Harus. Jelas.